Kau bayangkan member dah buat jenayah perang yang teruk gila babi ni. Last terselamat daripada hukuman sebab dia kerabat diraja. Yang lagi siapnya, orang yang selama ni bertungkus lumus tolong orang dihukum penjara atas alasan politik. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Okey, ini hari aku nak sambung balik cerita pasal Nanjing Massacre itu hari. Kepada sesiapa yang belum tengok atau dengar, bolehlah pergi layan dulu video bahagian 1. Yang mana dah tengok, Alhamdulillah, dan kau nampak kan betapa kejamnya tentera Jepun masa diorang conquer Nanjing. Tapi kan, pernah korang terfikir kenapa tentera Jepun ni kejam gila dengan orang Cina? Pertama sekali disebabkan pengaruh amalan Bushido yang sangat kuat dalam masyarakat lelaki Jepun. Bushido ni adalah falsafah hidup samurai Jepun yang menekankan kesetiaan, kehormatan, keberanian dan disiplin diri. Nak bagi korang senang faham, Bushido ni macam prinsip jihad dalam Islam. Bezanya jihad kita demi Allah, diorang berjuang demi manusia atau tuan diorang atau maharaja diorang. Selain tu, Bushido amalkan seppuku yang dianggap amalan tamatkan nyawa sendiri yang bermaruah. Sedangkan Islam haramkan tamatkan nyawa sendiri walau apa alasan sekalipun. Jadi, oleh kerana pegangan Bushido ni, tentera Jepun tak akan menyerah kalah dan sanggup mati dalam perang. Sebab tu lemasa perang dunia, tentera Jepun ni suka kamikaze. Yang kedua, budaya disiplin tentera Jepun yang terlampau keras. Berdasarkan kenyataan Yuki Tanaka, seorang sejarawan Jepun, pegawai-pegawai tentera Jepun latih tentera diorang dengan cara menghina, menyeksa dan menghukum walaupun diorang tak buat salah. Jadi, segala kekejaman dan penyeksaan yang diorang dapat masa latihan, tentera Jepun ni lepaskan pula dekat tawanan perang atau orang awam bila diorang dapat kuasa. Yang ketiga, pada zaman tu dan sebelumnya, dari sekolah sampai ke latihan askar, rakyat Jepun ni didoktrinkan dengan fahaman bahawa nyawa orang Cina ni tak ada nilai. Ada laporan yang kata pegawai atasan akan paksa rekrut baru diorang untuk buat pembunuhan pertama sambil pasakkan dalam kepala otak rekrut tu yang musuh diorang ni bukan manusia. Jadi janganlah sekalipun kau layan musuh kau ni sebagai manusia. Selain tu, diorang dipasakkan dengan pepatah tentera iaitu kesetiaan tu lagi berat daripada gunung sedangkan nyawa sendiri tu seringan bulu je. Maka jadilah askar yang setia. Kalau dah kata bunuh tu jangan banyak bunyi, bunuh je. Dengan gabungan tiga-tiga elemen ni dah menjadikan tentera Jepun hilang empati terhadap musuh diorang. Awal tahun 1938, tentera Jepun tubuhkan Reform Government of the Republic of China untuk mentadbir kawasan yang diorang dah conquer. Orang awam yang berlindung dekat zon selamat pun dipaksa keluar dari kawasan tu. Sekatan pergerakan pun dilonggarkan, tapi taklah bermakna yang tindakan kekejaman tu tak berlaku. Masih berlaku tapi makin berkurang. Beberapa bulan lepas tu barulah kekejaman ni betul-betul berakhir. Kehidupan orang awam slow-slow jadi macam biasa, tapi trauma tu kekal sampai dia orang mati. Senang cerita lah, kalau ikutkan terma zaman moden ni, ramai orang Cina pada masa tu mengalami PTSD. Pada 20 Februari 1938, kerajaan Nazi Jerman keluarkan arahan tegas untuk suruh John balik Jerman sebab Jepun dah menyirap dengan John yang asyik protect orang Cina. Jadi diorang push kerajaan Jerman untuk paksa Dak John ni balik ke negara asal. Oleh kerana Jerman nak jaga hubungan dengan Jepun, kerajaan Nazi Jerman pun terpaksa berkeras untuk paksa John balik. Selain tu, General Matsui Iwane dipanggil balik ke Jepun dan digugurkan dari kepimpinan tentera Jepun. Untuk pengetahuan korang, berita pasal kekejaman tentera Jepun dah pun tersebar ke seluruh dunia. Salah satu puncanya ialah dari catatan laporan John Garber yang sentiasa mencatat apa yang dia nampak sebab dia yakin dunia luar tak tahu betapa seriusnya keganasan yang berlaku dekat Nanjing. Jadi, reputasi Jepun dah nampak teruk sebab Jepun kena kecam teruk bai. Maka tentera Jepun jadikan General Matsui sebagai kambing hitam. Kononnya sebagai hukuman di atas kekejaman dia terhadap rakyat Nanjing. Padahal kerajaan Jepun sendiri yang suruh dia buat macam tu. Dalam masa beberapa bulan je, dianggarkan lebih kurang 200,000 ke 300,000 orang dah terbunuh, yang mana majoritinya orang awam. Mayat rakyat Cina yang tak dibakau atau dibuang telah dikebumikan dengan cara yang betul oleh rakyat Cina yang masih terselamat. Komuniti Hui, sebuah komuniti Muslim dekat Cina, telah mengebumikan ramai gila jenazah mengikut agama Islam. Pertubuhan Red Swastika Society dan Chong Shang Tang juga dah menguruskan berpuluh ribu jenazah
jenazah. Dalam 10,000 je askar Cina termasuk Tang Shengche berjaya berundur ke wilayah barat dan meneruskan perjuangan. Dekat Nanjing sendiri, lebih kurang 5,000 askar je yang kekal dan terselamat daripada dibunuh. Lepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, dua jenis mahkamah telah dibentuk. Satu International Military Tribunal for the Far East, satu lagi Nanjing War Crimes Tribunal. Dalam perbicaraan jenayah perang ni, General Iwane Matsui, Lieutenant Colonel Tani, pegawai tentera Mukai dan Noda yang buat pertandingan penggal 100 orang tu telah dijatuhkan hukuman mati. Putera Yasuhiko Asaka yang bertindak sebagai timbalan komander dekat Nanjing bebas dari pendakwaan sebab dia kerabat diraja Jepun. Nampak tak punya lesian perangai, undang-undang pun main pakai darjat. Selain tu, ada ramai bekas askar Jepun yang terlibat mengaku bersalah dan buat permohonan maaf di atas apa yang dah jadi. Momen perkahwinan ni sekali je seumur hidup, tapi gambar, video boleh simpan sampai bila-bila. Kita orang ni bukan sekadar ambil gambar, kita capture setiap momen dari air mata nikah sampai senyuman pertama si comel masa akikah. Fotografer kita semua berpengalaman, dah bertahun handle wedding. Bukan jenis ini hari baru beli kamera terus claim dah jadi fotografer profesional. Tak tahu posing? Jangan risau, kita akan bagi posing yang terbaik ikut vibe majlis korang. Tone editing kita pun bukan biasa-biasa, fresh, artistik dan ikut trend terkini. Bukan guna filter zaman Jepunnya. Majlis tunang, bersanding, birthday, combo, dinner, semua kita boleh cover. Nak momen lagi banyak, lagi padu, ambil package 2 fotografer kalau ada bajet lebih lah. Sebab lagi banyak angle, lagi kreatif gambar tu. Nak pula untuk majlis yang dekat dalam dewan. Ramai tau klien kita orang cakap bila tengok gambar dia orang terasa nak bersanding lagi sekali. Tempah awal slot untuk tahun 2025 ni cepat gila penuh. Pergi tekan link yang disediakan atau WhatsApp je terus kita orang 010-898-4042. Kami menantikan anda. Memories made timeless. Ingat tak pasal John Graber yang kena paksa balik Jerman lepas tolong orang Cina tu? Sampai je dekat Jerman, dia terus kena tahan dengan Gestapo, polis rahsia Nazi Jerman yang ditubuhkan untuk kawal masyarakat dan musnahkan gerakan anti-Nazi. Akhirnya dia kena hukum penjara sebab dianggap cuba nak menjejaskan Pakatan Nazi Jerman dengan Jepun. Lepas habis Perang Dunia Kedua, dia kena tahan dan kena soal siasat pula dengan kerajaan Soviet Union. Lepas tu dengan tentera Britain. Hidup dia lepas tu memang tak tenang lah. Banyak gila pihak kerajaan kuasa besar datang cari dia. Member sampai jatuh miskin bai sebab duit dia semua habis untuk bayar peguam. Semua koleksi seni dia yang daripada Cina terpaksa dijual demi nak menanggung kos guaman dia. Akhirnya hidup dia menderita teruk sampai terpaksa menumpang bilik kosong dekat rumah menantu dia. Walau bagaimanapun, John pernah cakap yang dia tak pernah sekali pun menyesal untuk bertahan dan tolong orang Nanjing. Pada tahun 1948, penduduk Nanjing dapat tahu nasib John dekat Jerman. Diorang pun kumpul duit dan hantar makanan dekat John secara berkala. Pada 5 Januari 1950, John Graber pun menghembuskan nafas terakhir dia akibat stroke. Dia adalah figura penting yang survive dan jadi saksi apa yang berlaku dekat Nanjing. Sayangnya, pengakhiran hidup dia tak berapa nak baik walaupun rakyat Nanjing berterima kasih gila dekat dia. Kita tengok kan, Hiroshima dan Nagasaki selalu dikenang sebagai korban Perang Dunia. Tapi kekejaman Jepun terhadap Nanjing ni jarang disebut. Kenapa? Ada usaha untuk menafikan dan mengurangkan peringatan pasal peristiwa tu oleh kerajaan Jepun. Sebahagian buku teks dah tukar istilah pembantaian Nanjing kepada insiden Nanjing untuk menampakkan peristiwa tu bukan something yang teruk. Lepas tu diorang cuba kurangkan berita dan coverage pasal isu Nanjing. Paling teruk, diorang siap ugut veteran tentera Jepun supaya jangan buka mulut. Kerajaan Cina pula terus fokus dengan perang saudara diorang lepas Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1972, kerajaan Cina gugurkan pula tuntutan papasan perang kepada Jepun dengan alasan politik dan keperluan perdagangan. US pula nak jadikan Jepun sebagai sekutu kapitalis diorang dekat Asia dan juga sekutu diorang dalam menentang komunisme. Jadi diorang tak nak push Jepun untuk bertanggungjawab ke atas jenayah perang macam diorang buat dekat Jerman. Sebab tu, kalau korang perasan, filem-filem perang buatan US asal jahat je Jerman, asal jahat je Rusia. Pada tahun 1985, Nanjing Memorial Hall of the Victims of the Massacre telah dibina dekat lokasi bekas kubur besar yang memuatkan lebih kurang 10,000 mangsa masa peristiwa tu berlaku. Sebagai tambahan, dekat Memorial Hall ni, John Graber telah diangkat sebagai Buddha Nanjing di atas jasa dia menyelamatkan ramai rakyat Nanjing. Peristiwa ni hampir-hampir nak dilupakan sampailah Iris Chang, seorang penulis Chinese American, terbit sebuah buku tentang peristiwa Nanjing Massacre. Dia kumpulkan semua testimoni saksi dan bawa cerita tu ke pentas antarabangsa. Buku tu jadi hot selling sampai dia dapat jemputan ke rancangan TV US dan White House. Iris Chang kata kalau tak ada orang ingatkan
pada dunia, pasti Nanjing Massacre akan dilupakan. Pada tahun 2004, Iris Chang meninggal dunia masa tengah siapkan buku baru. Sebagai penghargaan, patung Iris Chang telah dibina dekat pintu masuk Nanjing Memorial Hall. Ada banyak filem yang mengetengahkan peristiwa Nanjing Massacre ni, macam Black Sun, Don't Cry Nanjing, The Flowers of War, City of Life and Death. Paling terbaru yang diterbitkan pada tahun 2025 ni filem Dead to Rights dan Evil Unbound 731. Filem-filem ni diketengahkan sebab tahun 2025 ni adalah ulang tahun tamatnya Perang Dunia Kedua yang ke-80. Selain tu, diorang nak jadikan filem ni sebagai satu medium untuk bagi tahu generasi muda dan penonton luar negara tentang apa yang berlaku dalam sejarah Nanjing. Biar semua orang go through perjalanan orang Nanjing yang terpaksa hadap ke kekejaman ni, supaya ramai lagi akan rasa berminat untuk ambil tahu tentang fakta sejarah peristiwa ni. Akhir sekali, filem-filem ni dijadikan alat untuk kendurkan balik ketegangan geopolitik yang tengah berlaku di antara US, Jepun dengan Taiwan. Jadi begitulah secara ringkas tentang satu peristiwa gelap yang pernah berlaku dalam sejarah moden, iaitu pembantaian Nanjing atau Nanjing Massacre. Tujuan kita cerita balik ni bukanlah untuk kita benci Jepun, tapi untuk kita faham apa punca benda ni jadi dan apa kesan yang berlaku akibat peristiwa macam ni. Bak kata Elie Wiesel, seorang penulis Rom kelahiran US, melupakan Holocaust ni ibarat membunuh buat kali yang kedua. Maka ingatlah peristiwa ni supaya kita takkan mengulangi lagi kesilapan yang sama. So macam biasa lah, kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan cerita aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.